Okey. Abang akak semua mesti korang tertanya kan. Bos Arki ni buat apalah dekat sini Dah lah jam pukul 2:30 pagi. Okey. So kita sekarang berada dekat Akasia Keluang Johor. Okey. Dekat sini ramai lagi yang tak duduk lah. Tapi dekat sini kebanyakan dah ramai orang beli rumah ni. Tapi tak ramai yang tinggal dekat sini lagi. Okey. So kita nak update je. Sekarang ni kita nak update je. Sebab dekat sini pun kita ada buat renovation. Kita ada juga dapat rumah yang buat awning. Kita ada juga dapat rumah buat kitchen cabinet. Full job rumah. Kalau rumah dekat sini, kalau mega lah, job mega 88 ataupun kecil-kecilan, paling tak pun 300,000 lah dekat sini. Okay. So let's jom kita nak update rumah ni. So untuk dekat sini kita ada buat apa? Kita buat ceiling dekat sini. So besok kita nak pergi ke jalan 1/3. Sekarang kita berada dekat 1/7. Okey, progress kita buat apa? So kita panggil nama dia apa? Curve box. Biasa L box, curve box. Nama dia. Okey. So dekat sini kita buka lubang lah untuk lasir. So dekat sini kita memakai casing LED lah. So yang ni pun kita tak pakai LED yang murah tu. Biasa yang murah dia ada satu gulung tu. Yang ni tak, kita pakai bingkai dia aluminium. Lepas tu kita pakai LED lah. Dia ada casing dia. Okay. So dekat sini ada eyeball. So dia buat dua kompartmen dekat sini. So kipas kita tolong pasang lah. Kipas kita tolong pasang. Ni orang panggil apa ni? Candlelight. Orang suruh tolong pasang. Lepas tu yang rumah satu lagi, 1/3. Dekat sini dia pakai kaset. So terpaksa, bukan terpaksa, kita kena buat besar lah. So yang ni tak perlu besar lah. Dalam 2 kaki dah okey lah, dah cantik lah. Dengan kedudukan rumah dia. So untuk yang ni, progress kita dalam masa 1 hari lagi siap lah. Okay. So, cuba korang komen lah nak buat apa. Tak kisah, wiring, plaster ceiling, renovation, banyak lah. Tapi bos Arki bagi tahu jugalah. Disebabkan manalah tahu ada player-player baru, follower baru. So boleh support video bos Arki. Walaupun tak dapat buat lagi, boleh tolong like, komen, repost dan share video ni ramai-ramai. Okay. So jangan risau, kita cover seluruh Semenanjung Malaysia. Harga berbaloi. Harga berbaloi. Okay. Bawah market yang korang carilah. So boleh survey dulu. So tak nak cakap banyak. So hari ni kita nak ke rumah satu lagi, sekejap lagi. Tak 2.30, apapun komen dekat bawah, okay? Nak suruh bos Arki pergi area mana lagi. Apapun janji jual, okay? Luncur.